Ombak pun kuat lah malam ni. Sekarang saya ada dekat tingkat 15. Boleh tahan tinggi. Ini jangan jatuh, hati-hati. Kalau jatuh habis. Tingkat 15. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan tiru aksi ini. Terima kasih. Google, what time is it? The time is 1:07 a.m. Iso 2 3 4 5 6 7 8 siam hapod hapadam iso hapadam 2 hapadam 3 hapadam 4 hapadam 5 hapadam 6 hapadam 7 hapadam 8 hapadam 8 tingkat lah 18 tingkat. Betul ke 18 tingkat ni? Ona randa monre nala anje are yalle yatte ampete patte. Saya tahu cuba sambung. Patte yalle patte yatte patte monre. Betul lah? Patte monre 19. Ini dah baru, ini 18 tingkat. Betul lah. Patte Yale itu 17. Bukan ini tu 2 3 4 5. Betul lah, 18 tingkat lah. Patte Yete lah 18 tingkat. Boleh tahan tinggi juga, so kita akan explore. Betul lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Betul lah. Betul 18 tingkat. 18 tingkat tak termasuk yang dekat bawah tu, sebab yang bawah ni kira ground floor lah. Okay, so let's explore.
Okey, untuk pengetahuan korang, lebih kurang 1 tahun yang lepas pun saya ada datang dekat sini. Tapi video tu nanti saya akan share dekat bahagian description. Tapi video tu saya tak ada ulas pun tentang tempat ni. Saya just jalan-jalan dan tengok saja. Lagipun video tu mengalami sikit masalah lah. Ada something lah dengan video tu. So hari ni saya akan explore balik tempat ni. Dan kita tengok apa yang ada dekat dalam tu. Mengikut dari carian yang saya buat dan mengikut daripada apa yang diceritakan lah oleh kenalan saya yang memang ada dekat Port Dickson ni. Dia duduk di area Lokut sana. Dia bagi tahu saya yang tempat ni sebenarnya bukan hotel, tapi sebenarnya tempat ni dia apartmen mewah lah ataupun kondominium, tapi tidak mendapat kelulusan. Ya, mungkinlah sebab mungkin lokasi dia terlalu hampir dengan tepi pantai. Mungkin tak tahu macam mana dia punya schematic plan, macam mana orang buat. So tak apa, itu bukan isu dia sekarang. So kita akan explore tempat ni. Let's go. Kalau lalu dekat bawah ni boleh tembus pergi sebelah bangunan ni. So kita tengok apa yang ada dekat sebelah ni. Kedudukan bangunan ni yang betul-betul hampir dengan pantai dan boleh tengok air laut pun dah kena dah dekat tiang tu. Kalau macam tadi tu dia agak turun surut, air surut. Sekarang ni mungkin air dah pasang, dia sampai ke bawah ni. Sebelum ni kalau boleh tengok tak sampai. Mungkin disebabkan air tak pasang lagi. Ini di bahagian belakang bangunan ni. Bangunan ni pun kalau tengok pun saya anggarkan lah dalam 60% lah dia punya mungkin sudah siap. 60 ke ataupun 70% lah, lebih kurang macam tu lah. Tak dapat disiapkan. Sayang, memang sayang. Tak tahu ada berapa ratus, ada berapa ribu unit dalam ni. Memang besar, sangatlah besar dan cantik.
Dekat sini Port Dickson. Yang tu ada satu pulau kecil dekat sana. Saya pun tak pasti apa nama pulau tu. Macam biasalah, saya stay dekat bahagian atas ni. Ini kira paling puncak top of the buildings. Sementara menunggu malam, mungkin saya lepak dekat sini sekejap. Nanti kalau lapar, mungkin saya akan turun balik dekat bawah. 18 tingkat boleh tahan tinggi juga. So saya kena berkorban lah, turun naik. Tapi tak ada masalah pun. Kita anggap itu sebagai satu exercise, memerangkan berat badan ni pun semakin, ya, boleh tahan juga. So sekurang-kurangnya ada pergerakan lah. Tengok sekejap lagi, kemungkinan saya akan turun nak pergi jalan-jalan dekat sana lah, nak makan ke apakah. Sementara menunggu malam, dan macam biasa kita akan lakukan ekspedisi eksplorasi malam selepas pukul 12 malam. Bahagian ni unit yang paling hujung sekali. Kira betul-betul yang hujung lah. Dia dah sampai dekat laut. Dan untuk mereka yang pernah terlibat dalam pembinaan bangunan ni, pakcik-pakcik ke ataupun diorang yang pernah terlibat lah, bolehlah kongsi, siapa-siapalah, okey. Mas Joko ke, Mas Cardon ke, abang-abang kita lah yang pernah terlibat dalam pembinaan bangunan ni, bolehlah kongsi. Generasi yang terkini pun nak tahu juga sejarah pembinaan bangunan. Bangunan-bangunan ni tenaga kerja Indonesia yang ramai dekat Malaysia ni. Dan kita hargai jasa diorang. So kalau diorang tengok video ni, mungkin ada cerita-cerita di sebalik pembinaan bangunan ni yang berada di Port Dickson, bolehlah abang-abang mas kita kongsikan. Okey? Mas Joko ke, Mas Cardon, Mas Wak lah, siapa-siapa lah, Wak Subarto ke kan, minta kongsi ya Mas. Terima kasih Mas. Andai katalah apartmen mewah ni ataupun kondominium ni siap dibina suatu ketika dahulu, memang cantik. Boleh tengok dia punya balkon ni memang besar. Lepas tu dekat sana view pantai memang cantik. Saya tengok pun kalau diorang bagi saya unit ni free je, saya boleh tinggal dekat sini lah. Saya akan tinggal lah dekat sini, betul lah. Tengok dalam ni pun saya ingat dia punya keluasan ni lebih kurang 850 square feet, saya ingat lah, lebih kurang ataupun lebih. Tengok berapa bilik dekat sini, bilik besar. Dekat sini pun ada balkoni lagi. Memang cantik lah, lagi besar daripada apartmen saya. Kalau diorang bagi saya ini memang happy lah. Saya ingat setiap petang saya akan duduk di sini, ambil kerusi, letak dekat sini, lepas tu tengok pantai yang cantik ni. Tapi kalau kita dapat unit yang sebelah sana, ini andai kata lah, okey saja kongsi. Tengok berapa besar. Ini dia punya macam koridor lah, tempat berjalan lah ni. Okey, kalau andai kata dapat unit yang sebelah sini, buyer lah, siapa-siapa yang beli tempat ni, suatu ketika dahulu dia akan dapat view menghijau ni. Tengok berapa cantik. Memang cantik, menghijau. Lepas tu boleh tengok Port Dickson, bandar Port Dickson. Dan dekat sini pun ada jugalah, boleh tengok pantai juga. Tapi yang dekat sana tu lebih luas lah. Sini dia lebih kepada
tumbuh-tumbuhan yang hijau dengan bandar production sejauh mata memandang. Kalau saya dapat unit ni, memang saya jaga betul-betul lah. Saya bersihkan semua ni, saya buang semua, saya bersihkan. Lampu kipas semua pasang yang baik punya. Yang penting kita selesa. Okay. Saya tengok unit ni agak bahaya sikit sebab tengok dia langsung tak ada penghadang, dia rata je macam ni. Boleh tengok ni. Tengok. Jangan tiru aksi itu. Dekat bahagian atas ni kena sentiasa waspada sebab tempat ni teramatlah tinggi. Boleh tengok. Dia ada satu space macam ni lah. Ini laluan lift. So kena jaga-jaga. Kalau jatuh, tak tahulah apa akan jadi. Yang pastinya binasa. So sentiasa waspada setiap gerak-geri. Lagipun ada setengah bahagian dekat atas ni yang dia punya lantai tu saya tengok agak rapuh. So kena jaga sikit lah. Banyak contengan-contengan di setiap dinding. Mengikut daripada apa, tengok ada yang tulisan luca pun ada, tapi saya tak nak tunjuk dekat dalam video ni sebab tak berapa elok lah. Mengikut daripada cerita, bukan mengikut daripada cerita lah, benda ni pun saya memang ada dengar. Tahun 2008 tak salah saya, ada beberapa remaja di mana mereka datang tempat ni dan buat perkara yang tak baik lah, ataupun bahasa kesat dia, diorang melakukan aktiviti persundalan dekat dalam ni. Dan selepas daripada kejadian tu ada beberapa daripada yang budak-budak tu lah yang datang dekat sini, diorang dirasuk dan ada yang hilang. Diorang tak boleh keluar dari tempat ni. Itu mengikut cerita daripada penduduk yang saya jumpa di sekitar sini lah, di kampung Paya, kampung apa, dekat Bukit Pelanduk sana, area Lukut sana lah. So jangan main-main lah benda-benda yang tak baik, tak payah buat dekat sini. Tengok banyak kesan contengan. Ini iyalah. Tengok dekat sini pun. Kadang-kadang simbolik-simbolik ni orang dah campur aduk So untuk member kita yang non-Muslim, kalau nampak yang macam ni, yang pelik-pelik tu, kadang-kadang itu sudah terkeluar daripada ajaran yang sebenar. Senang cakap, diorang yang benda-benda macam tu sesat lah, senang cakap macam tu lah. Sebab Islam tu simple, mudah aja. Kalau korang tengok yang agak pelik-pelik tu, lain macam je, itu dah lain dah tu. Terima kasih. Saya tengah cari ada satu bilik. Tahun lepas saya dah ke sini. Ada satu bilik, seakan bilik tu dilakukan tempat ritual. Tapi saya pun tak jumpa dekat mana bilik tu. Masih mencari lagi.
Yang pastinya benda-benda ni semua orang-orang yang tak bertanggung jawab lah tulis. Mungkin budak-budak lepak ke ataupun Mat Gian ke, tak tahu siapa. Kalau tengok dekat tingkat 10 ni kan, ada glove, ada tangan lah. Tengok, tak tahu tangan siapa. Adakah jembalang ataupun sebaliknya? Itu tangan orang, okey? Itu mesti orang yang letak lah. Dia lekap macam tu dekat sana. Kesian lah drone ni, tengok dah patah. Sebenarnya saya pun bukanlah pro sangat terbangkan drone ni. Itu yang dah banyak kali terhempas, tapi tak apalah. Kita boleh cari yang lain pelan-pelan, okey? Kiranya saya ni kalau nak terbangkan drone ni kira masih noob lah sebenarnya. Sayang. So apapun, kita tunggu malam nantilah macam mana. Hari pun dah petang ah. Sekejap lagi dah nak gelap, dah nak malam. Setakat ni saya masih lepak lagi macam biasalah, sementara menunggu malam. Cantiknya pemandangan dekat atas ni. Suasana di petang hari sebelum matahari terbenam, sementara menunggu malam, bolehlah tengok sunset dekat sini. Saya pun terkejut lah. Saya pusing-pusing dekat bawah ni, orang tahu apa jadi. Tiba-tiba kemah saya ada dekat bawah. Tengok. Daripada tingkat 18 sana. Tingkat 18. Macam mana kemah ni boleh ada dekat bawah? Adakah siapa-siapa yang buang daripada atas? Tapi mungkin angin lah, okey, sebab dekat atas pun angin boleh tahan kuat juga.
So saya kena naikkan balik lah. Hai. Sebenarnya saya belum nak mulakan eksplorasi lagi. Saya saja turun dekat bahagian bawah ni. Tengok-tengok. Kemah dah jatuh dekat bawah. So saya kena bawa naik balik dekat atas lah. Macam-macam hal. Dari tingkat 18 lah boleh jatuh sampai ke bawah ni. Tapi angin lah, angin. Mesti angin punya. Sebab dekat atas angin boleh tahan kuat juga. Takkan ada benda lain yang buang ke bawah. Tapi saya kalau tak ada bukti, saya takkan cakap macam tu. Sebab ya, kita berpikir secara logik lah. Sekarang ni pun baru pukul 11.38. Kebiasaannya eksplorasi malam saya hanya akan dimulakan selepas pukul 12. Tapi tak apa. Saya settle benda ni, letak balik dekat atas. Dan saya akan mulakan balik lah eksplorasi saya selepas pukul 12 malam. Saya saja turun dekat bawah, bosan duduk dekat atas. Tengok-tengok. Kemah saya ada dekat bawah ni. Saya pecahkan balik kemah ni. Saya kena buka dia punya komponen-komponen tu balik. Sebab saya terpaksa bawa naik dekat atas balik. Sebab kalau kemah ni tak ada dekat atas, macam mana saya nak stay dekat atas tu? Takut nanti sejuk sangat kan. So saya buat macam ni lah. Saya kena pegang cincai je, nanti dekat atas saya akan pasang balik lah. Macam-macam pelik lah, boleh jatuh sampai ke bawah. Saya dah bawa naik balik kemah ni dekat sini. Saya pun masih pelik macam mana dia boleh jatuh dekat bawah. Tapi saya anggap mungkin angin kuat lah. Sebab tadi saya turun dekat bawah, jalan-jalan dekat bawah. Tengok-tengok kemah ni, saya jumpa dekat bawah lah. Kemungkinan memang angin yang tolak dia lah sampai jatuh ke bawah. Lagipun kemah ni, saya tak boleh pacak lah bahagian bawah ni. Dia macam ni je. Memandangkan lantai ni pun konkrit, so mungkin dia tak berapa kukuh lah. So angin tiup, dia terbang. Husnuzon. Boleh tengok sejauh mata memandang ada lampu sana. Itu apa? Petroleum punya. Sini bukan Podixen. Sini laut lah. Sekarang ni pun dah nak dekat-dekat pukul 12. Eksplorasi saya akan lakukan selepas pukul 12. Dan pada malam ini, tengoklah, kalau saya tak mengantuk, saya berjaga sepanjang malam. Andai kata saya mengantuk, kemungkinan saya kena tidur lah. Sebab sebenarnya saya pun tengah letih sebenarnya. Dekat atas tu ada kapal terbang Boleh nampak kapal terbang. Google, what time is it? The time is 12:01 a.m. 12:01 AM. Google, where is my location right now? Here is a map of Kampung Dobi, 71,000 Port Dickson, Negri Sembilan. Untuk pengetahuan, Google Time and Date ni dia salah satu time yang tepat boleh digunakan. Contohnya kita pergi travel, pergi Iraq, Afghanistan, Palestin, USA, ataupun mana-mana lah, Eropah, mana seluruh dunia lah. And korang sampai dekat negara tu, just guna ni je. Nanti dia akan bagi time yang terbaru di negara yang korang pergi tu, ataupun lokasi yang korang pergi tu lah.
Dan Google Time and Date ni tak boleh diubah-ubah. Dia memang akan tetap. Just pergi dekat Google ya. Google, what time is it? The time is 12:02 a.m. Saya suka guna benda ni sebab time lebih tepat ya. So kita boleh menghayatilah suasana malam di sesuatu tempat itu macam mana. Sebab malam itu, dalam kegelapan malam, ada berbagai-bagai apa tu? Ada berbagai-bagai suasana selepas maghrib ataupun dah malam, tengah malam, subuh, awal pagi. Suasana tu dia berlainan. So saya lebih sukakan eksplorasi selepas jam 12 malam. Oh, saya pun dah lupa. Ini rupanya malam Jumaat tengok. Google, what time right now? The time is 12:03 a.m. Malam Jumaat. Okay. Malam Jumaat yang tenang. Rasa tenang je dekat sini. So, sekejap lagi saya akan turun lah dekat bahagian bawah. Akan explore bahagian bawah dan saya akan lakukan eksplorasi secara rawak, secara rambang. Sebab memandangkan tempat ni agak besar. So, saya tak boleh tertumpu dekat satu bahagian saja. Saya kena berlega-lega lah dekat kawasan sini. Saya punya planning saya kalau boleh saya tak nak tidur lah. Saya akan berjaga sepanjang malam macam yang sebelum ni saya buat. Setiap jam tu saya akan bagi time. Saya akan report lah. Itu kalau saya tak mengantuk lah. Sebenarnya saya betul-betul letih. Andai kata saya tak mengantuk lah, saya akan buat macam tu. Tapi andai kata saya mengantuk, saya akan terus tidur saja sampai pagi. Dan besok pagi saya akan tinggalkan tempat ni. Tapi kemungkinan saya akan gerak awal sebab saya ada lokasi tempat lain lagi nak pergi. Tengok nanti macam mana. So kita sekarang ni saya berada di puncak top of the building. Atas sekali lah. Kemah saya dekat sana, boleh tengok. Kemah saya dekat sana, tengok ada bulan tu dekat sana. Angin pun tiba-tiba kuat dekat sini. Tadi tak ada angin. Ini tiba-tiba angin kuat. Boleh dengar ombak pantai tu. Ini saya tak minat lah tengok benda-benda yang bukan orang tulis ni. Betul. Salah satu lagi cerita tentang tempat ni, pernah ada kes pembunuhan di sini. Sama ada orang itu dibunuh di sini ataupun dibuang di sini, saya tak pastilah. Itu mengikut cerita penduduk yang di sekitar sini. Penduduk, ada beberapa orang uncle yang saya jumpa di sekitar Port Dickson ni. Tapi itu cerita dia orang, masih belum boleh dibuktikan. Dan ada lagi yang menceritakan ada budak-budak pernah masuk sini dan hilang lah selepas budak-budak tu buat perkara yang tak bagus lah. Ada sesuatu yang diorang buat dekat sini ataupun bahasa kasar dia, diorang melakukan aktiviti persundalan dekat sini. Dan ada yang dirasuk dan ada yang hilang. Mengikut cerita macam tu. Ada juga yang mengatakan ada jelmaan perempuan dekat sini di malam hari. Biasalah macam tu lah, mengikut cerita-cerita lah. Sejauh mana kebenarannya masih menjadi tanda tanya. Dan lagi satu, kadang-kadang bangunan ni kalau malam memang tak boleh nampak malam hujan, kalau lalu dekat jalan besar dekat depan sana tu, kalau pandang dekat blok bangunan ni, kadang-kadang memang tak nampak malam. Sebab tempat ni memang gelap. Suasana dekat sini yang gelap, itu yang membuatkan dia sukar dinampak. Apatah lagi bila jam waktu tu hujan, lagilah tak boleh nampak. Saya cuba turun dekat bawah. Saya kadang-kadang susah nak ambil gambar lah. Sebab bukan apa, ada setengah yang saya kena sembunyikan. Sebab kalau perasan kebanyakan dekat dinding sini ada tulisan-tulisan lucah lah. Saya pun tak suka tengok benda tu.
merosakkan video saya. So saya kena pandai-pandai elakkan daripada terambil gambar tu. Ada seluar dekat sini ya, mungkin ada seseorang kah yang pernah tinggal di sini ataupun sebaliknya. Boleh tengok ada barang-barang. Tapi tak apa, kita pun bukan kacau diorang. Tingkat 4. Kalau mengikut kepercayaan Cina, 4 ni nombor mati ataupun tak bagus lah bagi diorang lah. Itu kepercayaan masing-masing. Ada burung lah. Minta maaf lah saya ganggu diorang tidur di tengah-tengah malam ni. Sekarang ni saya ada dekat tingkat 17. Tak salah saya tingkat 17 sekarang ni, ataupun tingkat 16, saya pun tak pasti. Nanti sekejap lagi saya cek dekat tepi tangga tu. Alhamdulillah lah. Walaupun orang kata tempat ni antara yang paling menyeramkan di Port Dickson, tiada tempat lain selain dari inilah. Itu mengikut daripada cerita penduduk tempatan di sini. Tapi apa yang saya rasakan setakat yang saya pusing-pusing dekat sini, saya rasa tempat ni tenang dia. Tak ada pun rasa macam ada sesuatu ke. Tapi walau bagaimanapun, itu bukanlah bermakna benda tu tak ada dekat sini. Tambahan lagi, tempat ni dah lama kena tinggal dan tepi laut. Sedia maklum kalau tepi laut ni memang, yalah, sesungguhnya jin dan syaitan itu ada di mana-mana, ataupun mengikut kalau orang Malaysia panggil hantu lah. Okey. Tapi sebenarnya hantu itu jin dan syaitan lah, itu memang wujud. Memang wujud, kita tak boleh nafikan benda tu. Hoi teman, ingatlah mati. Yang tu pasti. Yang itu pasti, okey? Ada setengah tempat ni dia ada lukisan macam ni lah. Satanik, dan satanik ni dia macam marah lah. Mungkin dia tak suka orang datang sini kah? Dia geram kot. Tak apa, biarkan satanik tu. Kita pun tak kacau dia. Andai kata dia nak kacau juga, suruh dia berdiri kat depan ni, ataupun berdiri kat sini, ataupun dekat pokok tu. Alhamdulillah tak ada. Okay. Letih guys. Saya suka dengar bunyi pantai itu, bunyi ombak pantai. Beberapa tahun dulu ada budak-budak diceritakan lah, okey. Ada budak-budak pernah bermain-main dekat sini dan
Last kali diorang tak boleh keluar. Tak tahu, tapi bukan disorok lah. Memang diorang tak boleh keluar sebab tak jumpa tangga turun. Dengan dia macam tu. Tapi last budak-budak tu jumpa jugalah. Cerita ni berbeza dengan yang tadi saya kata tu, yang orang buat hal-hal sundal dekat sini. Bukan diorang. Diorang kena rasuk. Ada yang kena rasuk, ada yang hilang. Itu mengikut cerita lah yang diceritakan oleh orang-orang lama di Port Dickson. Google, what time is it? The time is 12:40 a.m. 12.40 AM. Dan hampir sejam saya buat eksplorasi. Serius lah, penat sangat. Saya perlukan rehat. Mungkin saya kena tidur dan akan kumpul tenaga. Google, where's my location right now? Here is a map of Kampung Dobi, 71,000 Port Dickson, Negri Sembilan. Angin pun tiba-tiba kuat dekat sini. Kalau tengok pokok tu tiba-tiba goyang. Tiba-tiba meremang lah saya rasa. Ini macam saya kena cepat-cepat naik tidur lah. Letih, serius. Saya sekarang betul-betul dekat bawah. Saya akan masuk dekat bawah ni. Ombak pun kuat lah malam ni. Macam mana benda ni tak boleh dibatalkan. Tengok, sampai ke sini ombak ni. Satu pembaziran. Sayang, memang sayang. Saya betul-betul dekat bawah bangunan. Ini bukan ground floor. Ini kalau shopping kompleks bawah sekali, tempat apa, parking kereta. Lebih kurang macam tu lah. Saya dekat sini sekarang, dekat bawah kolong lah macam tu. Pokok pine. Google, what time is it? The time is 12:47 a.m. 12.47. Tenaga saya semakin menurun ya. God, I need rest. But it's okay. Saya cuba untuk bertahan. Kalau tak boleh bertahan, saya kena tidur. Okey, sebelum saya pergi masuk tidur,
badan saya pun melekit. Rasanya saya nak kena mandi dulu. Bila jam kita bersembang pasal mandi laut tengah-tengah malam ni, saya teringat kejadian lebih kurang 17 tahun yang lalu, di mana pada ketika itu saya tinggal asrama, dan time tu saya dengan 2 orang lagi member dan seorang kita orang punya junior. Kita orang keluar daripada asrama sembunyi secara curi-curi pada ketika itu, dan pada malam itu kita orang pergi mandi laut. Ada kisah dia. Ketika kita orang tengah mandi tu, kita orang ada nyalakan unggun api di tepi pantai. Selepas kita mandi lebih kurang sejam, kita seronok lah tengah bermandi-mandi, tiba-tiba yang kita perasan, unggun api yang kita nyalakan tu sudah berada jauh daripada kedudukan kita orang. Bermakna kita orang dah terseret jauh dengan ombak pada malam itu. Yang paling menakutkan apabila salah seorang daripada member saya itu kata, ada keranda. Dia kata ada keranda di belakang kita orang. Dan saya pun sempat menoleh ke bahagian belakang. Memang ada keranda pada ketika itu. Tapi sebenarnya saya pun tak pasti sama ada objek itu sebuah keranda ataupun perahu yang dihanyutkan oleh ombak yang kuat pada malam itu. Dan kita orang pun pada ketika itu bintang pukang lari ke darat balik. Disebabkan satu objek yang seakan keranda. Tapi saya rasa kemungkinan keranda ataupun perahu yang ditolak oleh ombak di laut pada malam itu. Sebenarnya air laut di bahagian yang sekarang ni tak sesuai nak mandi dan tempat ni pun tak ada orang mandi dekat sini. Memang tak boleh mandi pun. Dekat Port Dickson ni ada beberapa kawasan yang memang tidak digalakkan untuk mandi lah. Antaranya bahagian sini lah. Tapi saya pun tak akan pergi dekat jauh-jauh daripada sini. Sebab kita pun tak tahu apa yang ada dekat bawah ni. Macam-macam ada. Boleh jadi saya akan ditarik sampai ke tengah-tengah laut sana. Kita pun tak tahu apa akan jadi. Betul. Sini pun dah sampai peha saya. Saya sebenarnya ketinggian saya lebih kurang 185. Boleh tahan tinggi juga. Ini pun dah kira dalam nih. Ke sana tu mungkin saya terus tenggelam lah. Air pun agak bergelora. Air ni taklah sejuk sangat tengah-tengah malam ni, tak sejuk juga. Tapi saya pun tak akan pergi jauh daripada sini. Sebab kita pun tak tahu apa yang ada dekat bawah sana. Macam-macam benda yang ada dekat bawah tu kita tak tahu. Takut nanti saya ditarik sampai ke tengah-tengah.
Cantik pemandangan di pagi hari. Atuh koi. Asawat ge iti. Iti ong tulo na pinit nga ong Indakon City memang kendorosian te. Iti ong oliwan ay. Terus matay Lobongan City. Ay ya. Palis jauh na pula. Apapun harap korang semua yang tengok video ni semoga dipermudahkan segala urusan dan mendapat kabar gembira dan sentiasa sehat walafiat. Okay. So saya pun dah packing barang saya semua. Sekejap lagi saya pun nak gerak nak tinggalkan tempat ni. Kalau tak ada halangan, kita jumpa lagi lah di episod yang akan datang. Tapi macam biasalah, tak tahu bila. Memandangkan memang selalu busy dengan hal-hal duniawi. Tapi ada juga, tapi memerlukan masa lah. So saya pun tak boleh membebel banyak-banyak dekat sini. Mungkin sekejap lagi saya nak pergi mandi sebab asyik tukar pakaian je. Saya kira nak mandi laut tapi tak boleh sebab nanti bapak saya marah. Terima kasih. Bye bye.